Kalau dapat ayam kampung yang asli, kita masak cara macam ni, lebih kurang macam masak lomak cili padi jugalah, tapi ada bahan tambahan menjadikan dia sangat sedap, manis-manis rasa kuah dia. Pekat macam ni, kita tak buh banyak-banyak sangat santan atau buh air banyak-banyak lah ya. Kita nak pekat-pekat macam ni, makan dengan nasi, goreng ikan kering ke atau telur asin, dah sedap sangat. Okey, kita mula-mula perlukan ayam kampung asli. Ni ayam kampung asli dah potong-potong, dah siap. Kita basuh bersih-bersih, masukkan dalam satu periuk khas lah Kita masukkan terus dalam periuk. Kemudian kita perlukan kunyit hidup, cili padi, ikut suka nak banyak mana. Kunyit hidup dalam 2 ke 3 cm. Bawang tu kita hiris sahaja ya, kita tak tumbuk. Kunyit hidup dengan cili padi tu kita boleh blender atau kita tumbuk halus. Serai 2 batang, kita titik-titik. Semua bahan ni kita masukkan ke dalam periuk kita yang kita dah letak ayam kampung tadi itulah ya. Kemudian kita masukkan bawang. Bawang kita tak blender atau tumbuk kita hiris halus-halus, kita masukkan sekali. 1 biji bawang besar lah ya. Kemudian kita masukkan 1 biji tomato yang kita dah hiris macam ni. Semua bahan-bahan ni kita tambahkan sedikit garam sekali lah ya, senang. Masukkan garam. Ni gula kabung, saya masukkan sedikit untuk balancekan rasa dia nanti. Semua bahan-bahan ni kita gaul sebentar, kemudian kita jerang atas api dan kita akan tutupkan periuk kita dan kecilkan api sebab kita nak ayam kampung kita ini masak sebentar dan mengeluarkan airnya, jusnya sendirilah ya. Dia ada jus ya. Nampak tu? Ayam kampung ada jus jugalah. Semua ayam atau daging ada jus dia. Kita perlu masak dia dahulu, pastikan dia mengeluarkan jusnya sendiri. Dan ayam kampung ni biasanya liat sikit, tak macam ayam bandar ya. Jadi kita biarkan dia masak sedikit lagi dalam 20 minit, bagi dia masak sempurna. Kemudian barulah kita tengok dah ada banyak jus ni. Ini bukan saya tambah air ya. Semua daripada ayam tu, daging ayam tu sendirilah Kita gaul, memang wangi sangat masa ni. Sedap. Tapi kita belum tambah santan lagi lah kan. Ayam dah mula empuk sedikit. Sekarang bolehlah kita tambahkan santan dalam 1 cawan santan pekat, dan kita taburkan dengan daun kunyit yang kita dah hiris-hiris tadi. Kita gaul semua ni dan kita masaklah sebentar lagi lah sampai kuah dia tu mendidih. Kita tak nak masak santan tu lama-lama sebab kita dah masak ayam kita tadi sampai lembut sedikit. Dan saya nak tambahkan sedikit kunyit, nampak warna dia macam kurang sikit kan. So saya tambahkan serbuk kunyit sedikit lah untuk cantikkan lagi, balancekan lagi color dia supaya cantik lah Sekarang kita bolehlah rasa cukup tak dia punya masin, manis dia. Tadi saya letak sedikit saja gula kabung untuk bagi dia perasa dia lebih balance sikit lah macam ni kita rasa. Kita tak letak asam jawa atau asam keping. Kalau perempuan suka bolehlah tambahkan, tapi saya tak letak. So dah siap ayam kampung. Masak cara macam masak lemak cili padi, tapi ada sedikit kelainan. Masak lemak cili padi dia tak letak bawang ikut masakan negeri lah kan. Tapi saya tambahkan bawang besar dan juga tomato. Selamat mencuba. Assalamualaikum.